Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, kita buat puding ataupun agar-agar pandan berlumur. 10 gram agar-agar tali kita rendam dalam air, sebiji telur ayam, secubit garam, 2 ketul kecil gula batu. Okey, 1 penutup esin vanila, 1 sikit sahaja perisa pandan, pewarna hijau, 1 kotak kecil santan 200 ml, 8 helai daun pandan. Daun ni kecil saja, tak besar. Kita masukkan 1 cawan air, lebihkan sedikit ya. Air tu kita pisahlah daun pandan tadi sehingga halus. Okey kawan-kawan, dah halus tu kita tapis dan kita perahkan dia ya. Okey, dalam bekas lain kita masukkan 1 kotak santan dan 1 biji telur ayam. Kemudian kita kacau-kacau dia, kita kocak-kocakkan dia ya. Kita pukul, jangan terlampau ataupun jangan kembang sangat. Kita pukul manja-manja sahaja ya. Kita bukan nak dia kembang pun. Okey, yang jus pandan tadi kita tuangkan, kita ambil 1 cawan. Okey, sebab tu masa kita kisar tadi lebihkan sedikit air. Sebab bahagian bawah jus tu ada keladak, sisa-sisa hampah daun pandan tu kita jangan ambil ya. Kita buang. Okey. Seterusnya kita masukkan 4 cawan air kosong ke dalam periuk. 4. Okey, kita masukkan agar-agar tali tadi, kita basuh bersih-bersih ya. Air yang rendaman tadi kita buang, kemudian kita basuh agar-agar tu, baru kita rebus, kita masak. Okey, kita masak agar-agar ni sehingga dia larut. Tunggu dia larut dulu, barulah kita masukkan gula. Kalau kita terus letak gula, nanti agar-agar tu dia lambat larut. Jadi kita tunggu agar-agar tu dah larut, baru kita masukkan gula pasir dan juga kita masukkan gula batu. Bismillah. Seterusnya kita masukkan jus air pandan tadi. Kita gaul rata biar gula batu tu cepat larut ya. Kita masukkan sedikit sahaja perisa pandan, tak payah banyak, sikit sahaja. Okey. Kemudian kita masukkan setengah penutup pewarna hijau. Masukkan santan yang telah kita kacau bersama telur ayam tadi ya. Okey, kita masukkan pula secubit garam. Seterusnya kita masukkan setengah penutup esin vanila sehingga air ni mendidih. Kita jangan kacau sangat ya. Okey, dia dah mendidih tu, dah naik ke atas, kita perlahankan api. Okey, dia dah terturun, kita kuatkan semula api. Okey, kita buatlah proses macam ni sebanyak 3 kali ya. Okey kawan-kawan, dah kita tutup api tu, kita basahkan acuan tu seguna acuan lompang bersaiz 5 cm. Kita basahkan tujuan supaya agar-agar tu nanti senang kita nak tanggal. Okey, sewaktu kita nak tuangkan adunan tu, kita sambil kacau-kacau ya. Kita sambil kocak-kocakkan adunan tu ya, yang dalam jug tu. Biar dia punya lumut-lumut dia tu sekata. Okey, kita biarkan sebentar kat luar. Kalau nak makan sejuk-sejuk, boleh simpan di dalam peti ais. Okey, bye.